piramid ini nampak paling tinggi, tapi sebenarnya bukan. Piramid Khafre sering kelihatan lebih tinggi daripada piramid Khufu. Namun hakikatnya, ia sedikit lebih rendah. Ilusi ini berlaku kerana ia dibina di kawasan tanah yang lebih tinggi. Selain itu, bahagian puncaknya masih mempunyai lapisan batu kapur asal. Ini memberi gambaran seolah-olah ia lebih besar dan lengkap. Khafre ialah anak kepada Khufu, pembina piramid terbesar di Giza. Namun, piramidnya tetap mempunyai keunikan tersendiri. Ia adalah satu-satunya piramid di Giza yang masih mengekalkan casing stone. Di bahagian atas, di kompleksnya juga terdapat Great Sphinx yang terkenal. Ini menunjukkan hubungan kuat antara raja dan simbol kuasa. Piramid Khafre bukan sekadar struktur besar, tetapi simbol ilusi, kuasa dan warisan yang berterusan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta, misteri dan sejarah dunia. Piramid ini paling kecil, tapi paling lain. Piramid Menkaure ialah yang paling kecil antara 3 piramid utama di Giza. Namun, ia mempunyai ciri yang sangat unik berbanding yang lain. Bahagian bawahnya dilapisi dengan batu granit merah, bukan batu kapur biasa. Ini memberi rupa yang lebih gelap dan berbeza dari jauh. Pembinaan granit juga jauh lebih sukar dan mahal. Menunjukkan fokus kepada kualiti bukan hanya saiz. Struktur dalamannya juga lebih kompleks dengan ruang tambahan. Ada bukti bahawa piramid ini tidak siap sepenuhnya semasa hayat raja dan disambung selepas kematiannya. Walaupun kecil, ia tetap menunjukkan inovasi dalam reka bentuk. Piramid Menkaure membuktikan bahawa saiz bukan segalanya. Kadang-kadang keunikan lebih penting daripada kebesaran. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Bayangkan piramid yang terbengkalai ribuan tahun. Piramid Sekhemkhet ialah salah satu piramid paling misteri di Mesir Purba. Ia dibina semasa dinasti ketiga selepas piramid Djoser. Namun, pembinaannya terhenti secara tiba-tiba dan tidak pernah siap. Hanya bahagian asas dan beberapa lapisan awal sahaja yang wujud. Kerana itu, ia sering dipanggil Buried Pyramid. Yang lebih mengejutkan, ruang makamnya ditemui masih tertutup rapi. Seolah-olah tidak pernah disentuh sejak zaman purba. Namun, apabila dibuka, sarkofagus di dalamnya kosong. Tiada mumia, tiada harta, tiada penjelasan jelas. Ini menimbulkan pelbagai teori tentang apa sebenarnya berlaku. Adakah raja tidak pernah dikebumikan di situ? Atau sesuatu telah berlaku sebelum ia sempat disiapkan? Piramid ini kekal sebagai teka-teki yang belum terjawab. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Ada piramid, tapi tak pasti milik siapa. Piramid Khaba dikenali sebagai layer piramid di Zawiyat Al-Aryan. Strukturnya berbeza kerana dibina secara berlapis, bukan licin seperti piramid lain. Namun yang paling misteri, identiti pemiliknya tidak pasti. Nama Khaba hanya dikaitkan melalui artifak yang ditemui berhampiran. Tiada bukti jelas bahawa ia benar-benar milik Firaun tersebut. Piramid ini juga tidak pernah siap sepenuhnya. Hanya bahagian asas bertingkat yang masih tinggal hingga hari ini. Struktur dalaman hampir tidak diketahui kerana kawasan ini terhad untuk kajian. Ini menjadikannya antara piramid paling kurang difahami. Berbanding piramid terkenal lain, maklumat tentangnya sangat terhad. Seolah-olah ia hilang dari sejarah tanpa penjelasan lengkap. Piramid Khaba kekal sebagai simbol misteri identiti yang belum terjawab. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini nampak seperti runtuhan pelik. Piramid Sneferu di Meidum sering digelar sebagai collapse pyramid. Apa yang tinggal hari ini hanyalah struktur teras yang tinggi seperti menara. Lapisan luar piramid dipercayai runtuh sejak zaman dahulu lagi. Ada teori mengatakan ia gagal dari segi reka bentuk pembinaan. Sudut cerun yang terlalu curam mungkin menyebabkan struktur tidak stabil. Namun, ada juga pendapat bahawa runtuhan berlaku akibat pencurian batu.
Batu casing diambil dan digunakan untuk binaan lain. Piramid ini dianggap sebagai eksperimen awal sebelum piramid sempurna dibina. Ia menunjukkan proses pembelajaran dalam seni bina Mesir purba. Dari kegagalan inilah lahirnya piramid yang lebih stabil selepas itu. Piramid Meidum bukan sekadar runtuhan, tetapi bukti evolusi teknologi pembinaan piramid. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia.